Kalau tengok buku teks, Thomas Edison lah yang cipta mentol lampu, betul? Tapi sebenarnya kita dah kena scam. Sebenarnya 80 tahun sebelum Edison patentkan mentol, dah ada orang lain buat dulu. Nama dia adalah Humphrey Davy. Dia yang cipta electric arc lamp. Tapi masalahnya, lampu tu terang gila macam kilat, panas dan cepat terbakar. So tak praktikal nak letak kat bilik tidur ataupun rumah kita. Lepas tu, muncul pula Joseph Swan. Dia buat lampu tapi mahal gila. So apa yang Thomas Edison ni buat? Dia bukan cipta daripada kosong. Dia cuma genius cari filament yang benang dalam mentol kita tu, yang boleh menyala berjam-jam dan murah untuk semua orang. Jadi Edison ni dia bukan pencipta pertama. Dia adalah yang combine dan perfectkan mentol tu. Beza tu. Tapi apa-apa pun, sumbangan dia memang sangat besar dan dia layak mendapat penghargaan dan penghormatan kita.